Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Kamis 29 Mei 2025. 300 meters. Stay to the right. Pagi ni aku cuba MD JLA. Tadi aku pasang dalam pukul 10.45. So kita di Jalan Ipoh, masuk ke Chowkit, terus ke Jalan Sultan Ismail. Right, mudah-mudahan ada yang mengena, insyaAllah. Let's go. Ayo, pancing-pancing ni dapat ke tidak ni? Bismillah. Jalan Tengku Abdul Rahman, Chowkit. Hotel Seats tak ada juga. Hotel Hilton Garden Inn tak ada juga. Aduh. Macam mana ni guys? Mana ni? Kingston Hotel tak ada juga. In 300 meters, use the middle 4 lanes to continue straight on Jalan Tuanku Abdul Rahman. Kita pergi Sultan Ismail lah guys. Masuk ke mana? Jalan Piramli ke? Kalau tak ada, aku terpaksa naik kosong juga ni, sebab rumah aku minta ambil. Dia minta ambil, dia balik habis kerja dah. Delegasi ASEAN dah melepas semua. Last pagi ni tadi. Alhamdulillah. Aku macam dah tersalah lane ni. Tak sempat nak belok ke kiri nanti ni. Salah terus ke Jalan Tengku Abdul Rahman. Inilah perbezaannya. Tak sempat aku. Dulu dan sini sekarang. Dulu kau pasang MD, tak tahulah manusia dulu banyak yang nak pergi KLIA kah ataupun macam mana. Dia orang ni sekarang ni payah pula. Takkan sekarang ni dia orang tak nak terbang. Sangat pelik kan. Aku tak banyak masa ni. Aku target pukul 1 nak sampai KLIA ni. Sama-sama hotel. Left to Jalan Dan Wangi. Tak jadilah aku pergi jalan tak. Aku nak masuk Sultan Ismail. Left to Jalan Dan Wangi. In 100 meters, stay to the left to Jalan Kuching S. Mungkin ada lebih peluang. Stay to the left to Jalan Kuching S. Jalan Raja Laut menuju ke Sultan Ismail. Jalan Mara. In 300 meters, turn left on Jalan Sultan Ismail. Bismillah.
tak mengena ni guys. Masa kita naik kosong ni. Ini pun kita dah on dua-dua ni. Just scrape pun kita on. Kita layan KL. Oh, tengok ada monorail lagi atas. Mari kita kejar monorail. Dah sampai area Kuil, belum ada. Silap-silap. Silap-silap. Boleh sampai Bukit Bintang. Use the left lane to turn left on Jalan Raja Abdullah. In 200 meters, turn left on Jalan Dewan Sultan Sulaiman. Stay to the left T12 AKLEH. Good Minta. Grab aku ni standby. Standby. Grab pulang. Waze aku standby. Menunjuk arah. Mari kita tengok betapa susahnya dapat MD. Bro Alfi dapat tadi dari Equatorial. Jam sekarang 11.37. Kalau pukul 12 tak ada, aku akan terus naik lah. Tu pun orang rumah aku dah tunggu sejam dah. Ni tadi dia kata dah habis. Aku kata bagi Chan dulu. Tere bro. Bro Alfi dapat dari sini tadi, Equatorial. Untung dia. Lepas tu terus ke Jalan Imbi. Kalau ada masa aku berhenti sekejap, tunggu pukul 12 tak ada, aku jalan. Jam sekarang 11.40. Cuci mata lah tengok KL. Oh, jalan ni namanya Jalan Raja Chulan. Okey. So kita lalu Jalan Raja Chulan. Jalan Raja Chulan. Aku tak nak pusing ke Bukit Bintang lah, tak perlu lah. Chulan. Mungkin kita masuk berhenti sekejap dekat apa nama jalan tu, Raja Chulan. Jalan Conley, Jalan Conley. Use the second or third lane from the left to continue straight. Sabar. Abang taksi kita sini pun banyak ni. Turn right. Menunggu ping ni. In 300 meters, turn left on Jalan Stoner. Jalan Stoner. Sekarang dah ada pagar-pagar. Dulu tak ada pagar-pagar. Oh, sekarang dah ada pagar-pagar guys. Okey, kita berhenti sini sekejap.
Okey, kita gerak. Turn left on Jalan 11.54. Kita ikut Max. 300 meters. Use the second or third lane from the left to continue straight on Jalan Bukit Bintang. Continue straight on Jalan Bukit Bintang. Aku tak nak masuk 400 meters. tol. Stay to the right to Bulatan Kampung Pandan. Tol Towards RM2. Setiawansa, Petaling Jaya, KLIA. In 600 meters. Stay to the left. Kita balik masuk jalan Damansara. Ui, panjangnya. Oh, traffic light. Then turn left. Fatouche Cafe. Hai Kasian. Ada nasi. Last ni Jalan Imbi. Come on. Jalan Imbi, Jalan Pudu. Aku punya MD 12.15 akan habis timer. Kita ada melimpasi Berjaya Times Square, tak ada juga. Jalan Pudu ni pun tak ada juga. Tak apalah, kita keluar lah. Adakah tak ada? Adakah tak ada? Hang Tuah, BBCC Hang Tuah, yang Pudu Jail punya gerbang tu dah jadi tua. Dia dah jadi tua. Kita masuk jalan Damansara. Use the left lane to stay to the left to Petaling Jaya, Seremban. In 1 kilometer, stay to the left to KLIA, Putrajaya, Seremban. Okey. Tak ada ni. Right, jom kita teruskan ke Max. Let's go. Bro Alfi dah sampai KLIA. Dia bagi tahu dia punya queue 1926 sampai 1950. Haha. Dekat 2000. Allah. Jadi planning diorang tu nak kurangkan KLIA punya job dan buat MD macam ni, ternyata tidak menjadi. 300 meters. Sebab request KLIA tu memang banyak. Kalau tak, takkan ada 1,900 2,000 kereta di sana kan. Dia buat ke tak buat, MD punya adjustment ni, apa nama tu,
restructuring yang sangat bodoh tu. Sama juga, macam tu juga. At the end, apa yang jadi, orang-orang macam aku, macam Bro Alfi akan leave queue. Kita leave queue, apa jadi, bisnes kita lebih akan kurang. Maka Grab pun sama juga, kurang lah bisnes dia. Kita masuk Max. Lupa tadi cakap-cakap, tengok jalan. Okay, jadi begitulah cerita kita guys. Kadang-kadang kita mencedok ni, kita memancing ni, kadang-kadang tak mengenal juga sama ada ikan betul ataupun ikan tak betul. Macam aku ni, ikan apa nama, ikan memancing penumpang. Apatah lagi kita pergi sungai kan, kadang-kadang kita tak kenal juga. So ceritanya sama lah. Kita pasang umpan apa pun sama juga. Rezeki dari Allah, alhamdulillah. Nanti malam kita cuba lagi satu. Kita ada satu MD lagi malam. Nanti kita cubalah, sambil kita layan 6-seater punya macam semalam ni. Sedap juga Setiap 15 minit aku buat RM9 ataupun setengah jam RM9. Okay tu. Right, aku teruskan guys. Rumah aku dah menunggu. Ini pun aku akan sampai dalam pukul 12.50, lebih kurang. So I see you when I see you. Let's go. Shoot. Habis, timer dah habis. Kita di Max. Downtown. Kita tengok queue aku. In 1.4 kilometers, exit to Jalan CTA 4. Tengok kita punya queue berapa. Tengok landside ni, landside dah dah terkeluar kereta dekat tepi-tepi jalan dah ni. Hai. Uyo. Limpah. Kita pergi sama-sama hotel. Kosong guys, kosong. Tak seronok lah, kosong. Exit left, then stay to the right to Jalan CTA 4. Six-seater. Stay to the right to Jalan CTA 4. Kicap 726 guys. Sama-sama. 200 meters. Okay lah. Left on Jalan CTA 4. Nantilah aku tunjuk yang Then turn left. Just Grab-nya queue berapa. Guys, queue Just Grab 2,226 hingga 2,250. Masya Allah. Kami dah sampai dekat Jalan Istana Sungai Besi Guys, tengok aku punya queue. Masih dalam queue lagi. Bagus lah.
Tapi Just Grab aku dah off 6 seater saja. Aku dah dekat jalan Segambut ni. Barulah keluar benda ni. Yang macam ni lah aku kena dulu. You seem to be moving away. Would you like to leave the queue? So kalau saya masih mau di KLIA, saya mesti tekan return to KLIA. Benda ni akan keluar 2-3 kali tau. Kalau tak, you leave queue. Macam ni apa? 2201 zon menunggu KLIA. Kami tidak dapat mengesan. Ya, yang tadi 701. So Z strict. Tengok dia keluar lagi. Ini yang berlaku pada aku kemungkinan besar pada 2 minggu lepas, hari Jumaat yang aku terkeluar daripada queue tu. Sebab aku tak tekan return to KLIA. So aku biarkan lagi tengok berapa kali dia bagi peluang. Aku di jalan Segambut tu, masih queue airport. Kalau kita berlakon cerita orang putih, kita naik masuk terus lah. Ini kali keempat return to KLIA. Aku dah dekat rumah dah tu. Selagi aku tekan return ni, aku nak tengok berapa kali kalau tak tekan return, dia akan keluarkan dari queue. Sebab aku nak tengok macam ni lah keadaan aku terkena 2 minggu lepas. Okay, ni dah bawah rumah 5 kali. Ini kali kelima. Aku saja nak tengok guys, berapa kali dia akan keluarkan. So sekarang kita dah kena keluar. Tak ada lagi dekat sini. Tak ada lagi dah. Tak ada plane lagi sana. So ini adalah kali kelima lah. Maksudnya 5 kali baru dia keluarkan. Anda tidak lagi berada. So hati-hati guys. Kalau dapat, tekan return to KLIA. So guys, aku ada strict pukul 3 sampai pukul 4 petang kan. So ini adalah ping pertama yang aku accept. Tiba-tiba masuk je. Aku hantar orang rumah aku dekat lift. Tengok dia masuk, Alhamdulillah. Pergi Sogo. Okay, Sogo tak apa, kita layan. Sorry. Aku nak pergi sebelah kanan ni. Oh, dia ada anak kecil-kecil. Berhenti dekat KTM. Berhenti dekat KTM. Lepas tu dia nak pergi Sogo. Nak pergi Sogo. Okay. Baik, kita drop off customer ni. Sebagai orang kita ni dari KTM Segambut tadi. Tak tahulah kalau macam mana. Kalau aku kira kepala tu 7 orang. Anak yang kecil tu pun taklah kecil sangat. Dalam 5-6 tahun. Mungkin umur 5-6 tahun. Masalahnya orang kita ni, aku tengok je, apalah salah bagi tahu. Maaf bang, saya ni terlebih seorang. Alhamdulillah, RM21. Boleh tak minta izin kan? Aku ingat kalau kena pada orang yang tak betul tu, memang kena cancel tu. Ada chance kena cancel tu guys. Kan?
Okey lah, kita teruskan perjalanan. Tapi aku dalam intention nak balik lah area, kita main area Kepong je, area sana lah. Malas nak masuk KL lah. Santai-santai jalan Ipoh ni. Jadi aku dah tahu lah location tu boy. Tadi belum. Bukit Bintang, KCC, Subang Jaya. Subang Jaya. KL Heritage ni masih okey. Sejuk guys. Tutup aircon. Jadi kalau aku akan beritahu lah driver, maaf bang, saya ni kalau kira ada 7 orang. Anak saya tu anak kecil bang, kalau dapat minta tolong abang lah, terimalah kami sebagai kata orang courtesy bang. Budi bicara kita lah. Saya tak tu lah, kalau selagi tidak memudaratkan should be okay. Okey je diorang tadi, muat je dalam ni. Budak tu pun masih kecil. Yang paling kecil tu aku agak-agak lah dalam 5-6 tahun ataupun 7 tahun, lebih kurang lah. So what I mean to say is, why don't you have that courtesy and tell the driver what is happening, and we will feel much more better. So itu luahan hatiku. Buat 6-seater ni memang macam ni lah guys. Kadang-kadang sidai juga. Kita tak kena ping tu, taklah bertubi-tubi macam si Just Grab tu. Tapi aku rasa okey jugalah, selesa juga. Ni aku nak balik. On the way balik, kalau ada ping kita layan. Let's go. Subscribe.